Okay, apakah pengetahuan awalan yang perlu diorang tahu? Adakah diorang perlu tanya dulu contoh kepada bengkel? Okay, kalau contoh untuk orang kat luar sana kan, yang berminat, kayaknya dia tak pernah pun buat mengkosmetikkan kereta ni. Tapi ialah bila tengok kawan-kawan ataupun tengok dekat social media ke apa, tengok oh cantik lah boleh buat brake caliper semua ni kan. Okay, apakah pengetahuan awalan yang perlu diorang tahu? Adakah diorang perlu tanya dulu contoh kepada bengkel jenis cat apa ke, so apa yang perlu basic lah sebelum dia datang tu, apa yang patutnya pengetahuan awalan yang perlu dia tahu? Kalau untuk dia tahu, maksudnya dia boleh contact kita lah, untuk tanya macam mana condition kaliper dia. Boleh WhatsApp kita, pergi kat TikTok Kaki Dahaga, boleh tanya kita, boleh WhatsApp, admin akan reply lah. So biasanya dia tak adalah susah sangat untuk buat servis kaliper ni. Dia tak ada, kita tak ada buka kaliper, kita terus cat dekat body tu sendiri. Kita akan wrap cantik-cantik, and then yalah tinggal kaliper tu saja, and then senang lah untuk kita cat. Biasanya macam tu lah. So paling-paling pun kalau ada yang nak buang cat, itu ambil masa lah sikit. So kalau kaliper tu bermasalah, contoh lepas cat, tu jarang lah berlaku sebenarnya. Depend pada condition lah.